improvise dia. Sedap kan? Oh, jap. Kat mana? Bahagian mana tu? Saya betul-betul Sekian lama berpisah, akhirnya bertemu, mengenang dosa, mengenang rindu dan ternyata lah. Bukan, jap mana? bukan. Nah. Itu Betul. sama. Cuba cari kat mana ada part Saya ada improvise jap. Saya pun sendiri lupa jap. sedap. Akhirnya bertemu. Tu. Bukan. Betul lah. Original dia macam ni. Kenapa? Akhirnya bertemu. Okey, kalau yang buat tu. Akhirnya bertemu, mengenang dosa. Betul. Mengenang rindu. Betul. Maksudnya sama je. Dan ternyata lah cintaku yang satu. Tu. Sedap lah. Saya tak nak tak nak bagi nampak sangat saya nyanyi. Nak nampak macam tu saya tak nak lah. So saya tukar lah, improvise sikit. Betul lah tu. Saya. Itulah dia. Baru betul. Sebab tu itu hari yang kedengar macam baguslah budak ni. Ada benda-benda tu bagus lah. Itu dah betul lah tu. Itu dah betul dah tu. Hari Raya kita gembira. Rasa raya rasa raya Kita punya projek ni macam mana lah Uncle Projek bila nak keluar kata? Entahlah Uncle. Relax. Kita keluar nanti. Terus. InsyaAllah ke Babung. Amin. Saya menunggu je projek tu. Zaki ada lagu single lain ke? Ada insyaAllah. Lepas tu saya tengah plan on EP tapi tu belum confirm lagi. Nanti saya beritahu lah. Itu saya tak nak beritahu lagi lah yang tu. Uncle, yang podcast tu dia Uncle akan tanya soalan apa Uncle? Wow. Tanya-tanya. Saya nak sedia jawapan sebab kadang-kadang kita bercakap kadang-kadang tak berfikir. So saya nak fikir dulu sebelum saya bercakap. Okey, faham. Tak, Angka akan tanya soalan macam Zaki pernah kecil tak dulu? Contoh. Uncle, pernah kecil tu dia sekarang bila kita dah membesar, dia ada fikir lain. So mana satu tu Uncle? Okey, sebab nanti soalan Uncle tu biasanya dia akan berlanjutan. Jadi soalan penuh ni adalah Zaki pernah kecil tak dulu? Okey, kalau Zaki pernah kecil, ceritakan